Tepi pantai yang indah. Aku tebuk. Awet baru lah tu. Api rumpet. Siapa tu? Jom. Bagilah saya sikit, boleh lah. Boleh apa dah? Pet. Apa kau tengok, Pet? Pet. Hantu. Mana? Belakang kau. Hantu. Apalah diorang ni? Perempuan pun takut. Lain ni kalau bu. Sikit je, awak on Kita lebih. Itulah aku cakap kau. Sudip ni dia payah sikit. Halo. Halo, telefon. Lain kali kalau nak mengatur orang, tu volume tu turun sikit. Bukan apa nanti dengar. Tu, siapa nama tu? Mamat tu. Sudip apa? Kecil hati dia. Nah. Bakso 4 rasa kau ni. Yo, 4 rasa tu tau. Dip. Betul ke si Apit Tebu kena kacau dengan... Ya, Isam. Apa kau orang ni? Si. Harmoni pula tu. Relax lah. Apa benda yang kau nak takut sangat? Mana ada hantu datang tengah-tengah hari ni? Cantik sikit. Yang menakut sini. Ini tak ada. Ini nak menambahkan sebab apa? Sebelah harmonize. Harmoni cakap. Wah, nampak? Macam ni bau barang ni. Alamak, lu. Diorang ni londe. Tak ada nak harmoni sangat lah. Mana lain korang? Mak ni bukan apa. Anak Kak Balkis kamu tu. Yelah. 10 anak dia. 10 masuk universiti kamu tahu dah. Sampai yang kecil tu pun nak masuk universiti. Tadi Kak kamu tahu dah. Ya, tahu. Alhamdulillah lah rezeki dia, Mak. Nak buat macam mana? Habis tak reti-reti ke nak ikut jejak? Pastor apa datang 2-3 kali ni? Aduh, Mak. Poster tu bukan orang lain, Mak. Boyfriend Mak juga. My boyfriend? Mana ada boyfriend? Ada ke? Ya, ada. La ilaha illallah. Mak, tak ada orang lain dah, Mak, datang sini. Itu je ayat dia. Poster. Laki Mak. Bapak saya. Oh, laki mak bapak engkau, my black husband, is it? Pastor. Jai. Aduh, stresnya. Oi, mak kamu mana? Yang Mak tak kenal bapak, yang bapak tak perasan Mak. Habis ni bibi orang sebelah ke apa? Bini aku. Jai, yang ada orang ajak abang kahwin. Bapak. Buta orang tu. Kang Mak, who let the dog out? Mak. Whatever. Jangan buat hal. Cakap tu biar betul. Ada orang ajak pergi kenduri kahwin. Siapa, Bapak? Ini ada orang ajak kenduri kahwin. Rumah Tuan Haji Makmur. Tuan Haji Makmur. Yang dah tak berapa makmur tu. Dialah orangnya. Kalau kau rasa kau tu bagus sangat, Korea lah sangat, pergilah nyanyi satu lagu Korea. Oh, kau cabar aku Yelah. Ini Rain lah bakal penyanyi dan pelakon nombor 1 negara tau. Setakat lagu Melayu, makanan aku. Lagu Korea pun aku boleh nyanyi. Kau nak aku lagu apa? Nyanyi lagu apa? Lagu Tamil? Korang tengok Tengoklah. Satu lagu. Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku,
Selalu diriku malu tiap kau puji aku. Kenapa lidahku keluh tiap kau panggil aku. Selalu merindu romaku tiap kau sentuh aku. Kenapa otakku beku tiap memikirkanmu. Selalu tubuhku mulai tiap kau bisikan cinta. You know me so Nobody but Abang Abu. Abang Abu, mana suratnya? Ini je suratnya. Masalah aku nak mengantarnya. Tamirin. Hei, Tamirin. Nama aku Ren lah. Hey. Bos. Bos. Hey. Ni lagi satu surat. Ni surat special sikit. Untuk saya? Bacalah. Saya pun ada surat, bos. Baca sekarang. Muhammad Tamirin bin Haji Sairun, kamu dipecat. Hah? Pecat? Kita akan kahwin dekat bas stand ni juga. Dan untuk pengetahuan awak, bas stand ni kepunyaan bapa saya tau. Dan lepas ni, ia akan jadi kepunyaan bapa awak juga. Lepas tu, untung tu kahwin dengan saya. Awak boleh naik bas free hari-hari. Apalah salah aku kena pecat, Dah lah kena pecat. Surat kena hantar juga. Masalah. Stres. Sudahlah, Tejan. Awak tak payah nak permainkan lagi perasaan perempuan. Cikgu matematik Alisha. Suka hati saya lah. Saya nak main-mainkan perasaan perempuan ke apa ke. Sebenarnya awak suka kat saya lagi kan? Awak suka kat saya kan? Tapi awak takut nak cakap. Awak takut kan? Untuk pengetahuan awak, saya ni hanya takut pada Allah tau. Dan untuk pemahaman awak, saya ni dengan awak tak pernah declare pun yang kita ni berkasih-kasih ataupun saya ni janda awak. Tolonglah. Lepas tu untuk pengetahuan awak lagi, yang saya ni tak adalah melayan lelaki yang asyik cari apa di Jawa, di Jawa. Tolonglah. Don. Kau pernah bawa bas hidung kau berdarah? Tak pernah kan? Jangan mulakan, Don. Di Jawa. Diam. Alah, mengatur orang lebih. Habis, apa lebihnya si Tamirin Semiron tu? Sekurang-kurangnya dia dekat Kuala Lumpur tu jadi artis. Poet! Kerja apa kau nak buat ni? Jangan berhenti kerja pula. Sebenarnya kerja konduktor ni abang part time je. Tolong-tolong ayah. Ni family business. Kita orang. Nama sebenar ayah abang ni adalah Hab Sengli ni. Tapi dia dah masuk Islam dah. Bin Abdullah lah. Kita dah tukar nama Hasan. Ni nama lama dia lah. Hab Seng Bas ni. Kalau... Abang? Abang berhenti je kat sini, bang. Sini je, sini. Jal, macam jandas kau tu. Alah, biasalah Don. Jealous lah tu. Dah crash dah lah yang kan. Jealous pula apaan. Dulu masa ada tak mau jaga. Sekarang gigi. Itulah dia. Itu semua tu. Alisha. Tak ada buat apa-apa. Baru habis ni syuting filem. Apa? Mak kena stroke? Apik, nasib baik kau ada, Apik. Aku nak minta tolong, aku takutlah kat sini. Apik, kau tolong hantar aku balik, Apik. Motor aku rosak lah. Tolong, Apik.
Okey. Nampak. Oh, emergency brake kau dah ni. Okey, Don. Don. Clear, Don. Gua bagi lu parking sweet punya. Clear benda. Kemas dah belakang dulu. Macam biasa. Oh, sip baik lu ingatkan gua, Don. Kau tidak rugi, oh. Belum tua dah. Macam mana nak balik ni, takut ni. Duduk atas bumbung pula dah. Hantu Anoi. Bidan Anoi. Tak payahlah ganggu aku. Yang kacau aku ni duda. Tak ada tuna dah. Takkan aku pun kau nak try. Nak tolonglah. Ya, aku bercakap lagi buat apa lagi. Lagilah.